Selamat pagi semua. Selamat pagi, cikgu. Kenapa Steffi batak ni, Steffi? Saya demam, cikgu. Steffi demam. Dah makan ubat tadi? Dah. Mengajar dah. Okay, hari ni cikgu nak mengajar. Cuba tengok kat depan ni. Cikgu dia jahat. Cikgu tengok ada orang kicap. Aduh, Nah, Steffi. Okey, cikgu. Muka makan. Cikgu, kenapa semua muka sama? Muka sama ke? Muka macam saya. Lain dah, tengok Sama dia. tu. Dia Sama putih. kat muka dia. Cuba tengok. Sama ke? Lain sikit. Lain sikit. Lain lah cikgu. Tapi macam kembar lah semua. Ya, Kembar yang kembar. buat memek muka. Ya, betul. Dia orang mungkin kembang. Ha. Okey. Yang ni, dari gambar ni, rasa-rasa kita nak belajar apa? Emosi. Okey. Saya pandai baca. Baru baca Mira. Ya. Bagus Mira. Okey. Hari ni kita nak belajar pasal emosi. Okey. Emosi. Emosi. Kita tengok emosi yang pertama. Okey, ni emosi apa ni? Gembira. Macam happy. Macam dia happy. Ya, happy betul tu Ina. Oh. Happy, gembira juga. Di Okey, sini. saya nak tengok Steffi. Buat muka gembira Steffi. Yeay. Okey, bagus Steffi. Seterusnya kita tengok Yeah. ni, sedih. Sedih macam mana muka sedih? Cuba ikut dia. Tak payah lah. Okey, rasa sedih. Okey, seterusnya muka merah. Hoi. Hoi. Marah. Woi, cuba Ina tunjuk macam mana muka marah. Woi. Okey, Ina. Okey. Cikgu kata kita biadab lah. Kita ikut cikgu je cakap sama marah. Mulut dia ni memang lah cikgu. Dia memang cikgu dia tak Jangan suka. jangan dong. Steffi, Ina, minta maaf. Sekarang. Okey. Okey, emosi terakhir. Ini emosi apa? Nangis. Takut. Nangis. 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 Awak pasti ke dia nangis? Dia keluar mata. Okey, saya nak tanya Amira. Amira rasa ni emosi apa? Saya rasa takut. Okey. Jadi mana yang betul? Ni takut ke nangis? Takut. Sebab saya boleh baca. Dia ni adalah takut Faiz. Ni takut Faiz. Macam mana muka takut Faiz? Okey. Okey. Cikgu tak suka lah tengok cikgu. Cikgu, Cikgu, cikgu buat muka takut. Bukan. Kita nak buat sama-sama 5 orang. Sekali cikgu muka Tu takut. bukan Okey, ayat. Saya kira boleh. Boleh, silakan. Kita buat muka takut sama-sama boleh. Faiz boleh tak? Nah, du, set. Okey, aku takut. Okey. Siraya. Okey. Cikgu nak mewalaupun Steffi banyak cakap hari ni, cikgu nak Steffi. Steffi? Siraya. Steffi. Boleh tak Steffi senaraikan apa emosi yang Steffi belajar tadi? Gembira. Gembira lagi? Marah. Marah lagi? Takut. Takut lagi? Sedih. Okey. Kalau macam tu, cikgu nak tengok, cikgu nak tanya Faiz. Faiz, bila Faiz rasa gembira? Saya dapat hadiah. Faiz dapat hadiah rasa gembira. Kalau Kisima? Gembira. Ya. Dia suka makan Saya cikgu. tak pernah gembira. Awak tak pernah gembira. Kenapa awak tak pernah gembira? Hmm. Kalau macam tu, Ina pernah rasa perasaan apa? Saya rasa banyak rasa macam marah. Marah. Kalau macam tu, Sebab saya ada adik. Sebenarnya ada adik. Dia marah cikgu. Bila Ina Cikgu rasa dia biar marah? Siraya. Ina, bila Ina rasa marah? Sebab adik saya selalu rebut mainan. Lepas tu mak saya pun kata, tak apalah bagilah kat adik. Okay, faham. Okay, rasanya Saya pernah rasa takut. Okay, Steffi bila Steffi rasa takut? Macam awak tu. Dia tu Steffi. Masa ada suruh Kenapa pakcik? Kenapa dia macam tu? pakcik tu kata popok.
Okey. Okay, seterusnya kita akan pergi ke aktiviti yang seterusnya berkaitan dengan emosi. Okey, dari apa yang saya boleh tengok daripada pengajaran Sylvia hari itu, Sylvia punya pengajaran dia bagus, menarik juga lah sebab dia ada tanya soalan kepada kanak-kanak mengenai emosi dorang. Jadi dari ini dia ada interaksi lah dengan kanak-kanak tu. Okey, kalau saya pula pengajaran Sylvia tu ada kekurangan sikit. Berdasarkan slide yang ditunjuk pada kanak-kanak tu, gambar yang digunakan kurang menepati emosi yang ditunjukkan. Jadi kanak-kanak tak dapat nak kesan itu gambar tu emosi sedih ke, gembira ke. Itulah. Okey, untuk saya pula bagi pengajaran Sylvia sangat bagus, sangat menarik kerana dia ada panggil kanak-kanak tu untuk menceritakan pengalaman emosi mereka. Jadi berlakulah interaksi dua hala di situ. Kalau saya pula nak sentuh pasal lagu lah, kena tambah lagu sebab nak kasih lagi menarik itu pembelajaran. Sebab kadang-kadang ni lebih suka macam menyanyi. Macam kita tahu kan, kalau lebih banyak, kalau kita nyanyi lagi macam budak-budak seronok. Pasal satu lagi nak sentuh pasal gambar yang dia guna. Mungkin lagi menarik kalau guna emoji ke, yang macam nampak betul-betul yang benda tu senyum, bukan guna macam ambil kat Canva. Tak cantik. Apa-apa pun terbaik.